Hey guys, korang pernah tak dekat laman sosial orang ni nampak lawa, handsome gila, tapi bila jumpa depan-depan, Allah. Okey, ada seorang kawan saya ni, nama dia Justin Bieber. Saya tak boleh nak bagi tahu nama betul, malulah dia. So Justin Bieber ni, dia memang suka nak cari jodoh. Dia selalu cari jodoh dekat laman sosial, dekat semua aplikasi yang boleh cari jodoh lah. So pada satu time tu, dia jumpa ada satu perempuan ni, lawa gila, jumpa dekat satu aplikasi ni. So bila kawan saya dah kenal perempuan tu, macam boleh katakan sebulan, 2 bulan macam tu, dia pun terus ajak jumpa. Bila dah kena paksa semua, perempuan tu pun terus setuju. Memang perempuan tu cakap okey lah, saya pun tak sabar nak kahwin. Justin Bieber ni bawa kereta laju gila pergi dekat rumah perempuan tu. Bila dah sampai rumah perempuan tu, dia tunggulah perempuan tu dalam kereta. Bila perempuan tu dah keluar rumah je, dia tengoklah muka perempuan tu. Tengok-tengok, na'udzubillah. Kawan saya ni pun tercengang, dia macam tak tahu nak buat apa. Tapi bila perempuan tu nak buka pintu kereta, nak masuk dalam kereta je, kawan saya terus bawa kereta laju, pum, pecut macam tu. Bieber ni pun terus block dia dekat seluruh social media. Memang dah tak nak jumpa perempuan tu. Kawan saya ni cakap dekat saya yang dia tak kisah pun kalau perempuan tu lawa ke, buruk ke, yang penting hati ni baik. Tapi masalahnya, kalau dah tipu muka dekat laman sosial, rasanya hati tu baik ke? So saya pun kenalkanlah kawan saya ni dekat satu aplikasi ni, nama dia Omi. Macam korang tahulah, Omi ni kan aplikasi yang boleh katakan paling famous, yang boleh cari jodoh, cari kawan semua. Omi ni punya security pun padu juga. Kalau korang nak buat profile image ke apa kan, korang buat account korang kan, nanti diorang akan minta verify. Kiranya dia nak tengok lah sama ada betul tak muka korang kan. Kalau memang fake, diorang akan terus kena buang dekat Omi. So memang nampak lah ya, Omi ni memang security dia padu, dan orang pun tak banyak fake dalam tu. So Justin Bieber ni pun try lah guna application tu, dan tiba-tiba dia jumpa satu perempuan ni. Dan Alhamdulillah, sekarang ni diorang dah kahwin dah. Korang mesti nak tahu nama isteri dia kan? Nama isteri dia Selena Gomez. Tapi korang semua kena ingat, dalam berfoya-foya, ilmu jangan tinggal dan solat jangan tinggal.